Masjid Kuli. Boleh tengok Masjid Kuli. Masjid Kuli ni sekarang. Cantik kan? Hebat. Hebat orang PAS. Orang PAS ni, dia punya kehebatan dia mampu membina bendera di masjid-masjid yang orang BN buat. Dulu masjid ni yang buat ni zaman BN ni. Tapi sekarang korang nak tengok berapa banyak bendera PAS dia letak kat sini. Nampak? Sampai kan diorang boleh berjual. Dia bangga dengan Masjid Kuli ni. Nama masjid ni Masjid Tengku Razali. Nampak? Dia buat apa kat sini. Inilah kehebatan orang PAS. Orang PAS ni dia punya hebat dia. Orang BN buat segala pembangunan, orang BN buat masjid, orang PAS pacak bendera dekat masjid. Bendera PAS terabur pacak. Orang BN tak reti buat macam ni. Pernah korang nampak tak? Dekat depan masjid ke apa ke, orang BN akan pacak bendera BN. Tak ada. Sebab orang BN ni bodoh. Orang PAS ni bijak. Bijak dia punya tu, sampai dia akan letak batu asas di mata-mata tempat. Nanti batu asas tu orang BN akan siapkan. Bila orang BN dah siapkan segala pembangunan apa semua, mulalah orang PAS bertapak kat situ dengan bendera, dengan markas dia, dengan jualan baju dia, berjihad menegakkan syiar agama Islam. Tapi masjid pun diorang tak boleh buat. Macam mana lah diorang ni? Macam mana PAS ni nak memperjuangkan Islam jika masjid pun dia tak pandai nak buat? Korang kira lah, berapa banyak masjid yang pernah orang PAS Kelantan ni, terutamanya orang PAS Gua Musang ni, pernah laksanakan. Yang diorang tahu, pungut derma Temilo, pungut derma lori Milo untuk tujuan berpolitik. Itu saja diorang pandai. Buat masjid, itu adalah tanggungjawab BN, Barisan Nasional. Barisan Nasional kena pandai-pandai cari duit untuk buat masjid. Untuk buat apa? Nampak tak betapa pandainya orang PAS ni? Korang fikir lah. Kalau korang rasa korang nak masjid baru, korang undi PAS dekat Nenggiri ni. Aku yakin PAS akan minta BN buat masjid baru lagi dekat Gua Musang ni, sebutir lagi.